Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Artinya, malaikat itu berkata, demikianlah akan terjadi. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan supaya kami menjadikannya satu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat daripada kami. Dan perkara itu adalah satu ketetapan yang telah diputuskan. Keterangan ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa kelahiran Nabi Isa tanpa bapa adalah perkara yang mudah baginya. Kejadian tersebut dijadikan sebagai tanda kekuasaan Allah kepada manusia. Kelahiran Nabi Isa AS juga merupakan rahmat daripada Allah kepada manusia kerana melalui baginda disampaikan petunjuk dan hidayah. Antara petunjuk ayat yang pertama, kekuasaan Allah tidak terikat dengan sebab-sebab kebiasaan manusia. Kedua, kejadian luar biasa yang berlaku kepada para Nabi alaihimussalam adalah tanda kekuasaan dan bukti kebenaran risalah mereka. Dan ketiga, segala perkara yang berlaku di dalam alam ini adalah berdasarkan ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak dari awal. Kaedah beramal yang pertama, hendaklah kita memperkukuhkan keyakinan bahawa segala sesuatu adalah berada di bawah kekuasaan dan kehendak Allah. Kedua, hendaklah kita mengambil pengajaran daripada tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di dalam kehidupan. Ketiga, hendaklah kita redha dengan ketetapan Allah dan yakin bahawa setiap takdirnya mengandungi hikmah dan rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita terhadap kekuasaannya dan menjadikan kita orang yang mengambil pengajaran daripada tanda-tanda kebesarannya. Amin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.